anggur. Ni anggur dah kecut ah. Sebab tak makan. Jadi kismis. Oh, boleh apa? Tak yang ingat tengok, yang ingat tak yo. Sampai tu zaman kepuhan. Videokan dia. Salam. Daripada banting. Korang banting? Banting. Dia banting. Jadi minggu lepas saya main. Kelah. Kau cakap dah boleh. Ya kabirun terlazi lah. Yang mana tak? Ni, guna jaga ni apa ni. Guna biar dia. Kalau dia pendek pada depa kita tu, tak boleh buat rumah kat situ. Dia tak ada rezeki. Rezeki pendek kan? Kalau dia lebih, kita depa tu lebih pada depa kita 2-3 inci tu, situ boleh buat rumah. Tu rezeki banyak tu. Tu panduan dalam orang Melayu buat rumah. Kemudian bila nak berdiri rumah tu, dia tengok mata angin. Matahari duduk belah mana, barat duduk belah mana, dia nak ejah tu, nak ejah kiblat apa semua tu. So ada hari kiblat ni dia sebenarnya tak berubah, tapi berubah tu atas matahari tu. Jadi ada harinya yang matahari tu akan lalu betul-betul di atas Kaabah. Yang tu kena panggil tukang palak lah, palak yang akan tahu untuk rumah kita tu nak letak macam mana. Kemudian dalam rumah Melayu ni pantang dia, pintu tak selari. Pintu ni dengan pintu ni tak ada selari. Pintu dapur dengan pintu depan tak ada selari. Kalau selari dia lalu air bilik. Tu penyakit apa semua banyak kat situ. Itu rumah Melayu. And then saya nak cerita dalam rumah Melayu tu yang penting tu ada satu kawasan dia punya room. Room ni beranda, rumah anjung, rumah ibu, rumah dapur. Kemudian ada room kawasan ni. Ni room saya dah buang pasal tapak tak cukup. So room ni dia kalau orang susah tempat simpan air lah, sebab nanti kebakaran datang daripada dapur. So dia akan simpan air dalam labu ni. So dia akan baling labu ni dan pecah labu tu, air tu, api tu kan padam lah. So yang ni orang Melayu tu dia fikir bab kebombaan ni dah dulu dia fikir dah. Tapi kalau orang kaya, belah sana dia buat pintu, belah sini buat pintu. So pintu belah sana dia tutup sebab pintu tak ada selari. Selari jadi boleh. So pintu belah sini dia buka untuk orang naik. Tapi yang ni untuk siapa? Untuk family. Kalau hang naik sini, kalau hang ada masalah aurat, hang akan duduk rumah ibu. Kalau hang tak ada masalah aurat, hang duduk dapur. So boleh membawa kat dapur tu. Buat memori tu kat sini. Ada rumah kehidupan dan enjoy yourself. Dalam almari yang aku nak pesan, keris jangan cabut. Jangan buka almari tu dengan muka sebab keris tak ada visa. Kalau tengah nanti takut ada keracunan ataupun dia lambat baik Kalau tak lambat baik apa? Takut keracunan tuna. Dia racun tu masuk dalam badan. Di luar terus ada sebilah tu, yang tu replika, yang tu apa boleh cabut. Tahu tu apa nak main-main lah, kolot nak pakai-pakai. Kemudian kitab lama jangan pegang. Kemudian ada satu buku The Beatles tu, yang tu baru dapat. Apa tengok saja, jangan buka dalam tu lagi. Sebab dalam tu ada tiket Beatles lah apa semua dulu. Alamak. Surat apa? Perang Dunia Kedua. Tahun 42. So, dia masa mana mereka cilok benda tu. Benda tu yang payah dapat. Yang payah dapat tu. Budak-budak tak ambil kita. Benda tu kolektor lah. Betul. Betul. Dia akan ambil benda tu. Kolektor kan ambil tu. Mengalir di pipi kekeringan sendirian. Sering Tengok tu yang rasanya. Apa kata orang tua-tua? Bila sudah menanam budi, jangan lupa kembali lagi. Bila sudah berlalu pergi, janganlah lupa aku di sini. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Semoga Dabi. Apa cik? dia selalunya dia sama juga hampa bila Tapi dia mau tak ada balik kan kalau balik. Ni pun ni esok nak balik. saya pun hampa kita kawan dengan family. Esok nak balik belakang sini. Ingat kami dulu. Pagi. Mek kecil, jom. Baik, ya.